Terus jadi. Dekat tangan saya ni ada 2 warna eyeshadow pen daripada Kazia. Tengok sendiri warna dia macam mana. Serius pigmented gila. Yang ni warna macam bronze sikit. Lagi satu dia macam merah-merah sikit, purple sikit macam tu. Sekarang ni kita nak try colour yang ni. Bismillah. Lepas korang dah sapu tu, korang ambil hujung jari and korang dab sikit. Dia ada 2 colour tau. Dia macam ni. Dia ada 2 tone. So korang boleh sapu sikit macam ni. Kita try sapu lagi sebelah. Dia tarik-tarik gitu je. Korang ratakan. Tinggal sapu je. Dah jadi dah. Ni kalau korang malas juga, aku tak tahulah.